Kali ni Mak Risik pun ada. Korang hujung minggu ni pergi mana? Kalau free tu datanglah ke Dataran Kemerdekaan Shah Alam Selangor. Sebab Karnival KPDN Zon Tengah 2025 dan KBBM menggegarkan Dataran Kemerdekaan. Sekarang kita berada di program Jualan Rahmah Madani. Kali ini bukan program Jualan Rahmah Madani Unceh ada tau. Jualan back to school. Jualan sukan Rahmah Madani. Tak best lah Karnival kalau tak ada persembahan artis. Dekat pentas utama belakang saya ni, kita akan ada persembahan artis daripada Intim, Datuk Francisca Peter, Helu Saini, Ara Johari, Drama Band dan ramai lagi. Jumpa korang dekat sini tau. Lepas tu, korang jangan lupa support lokal. Jangan lupa datang ke booth kempen beli barangan Malaysia. Sebab kat sini ada fashion, ubatan, makanan viral pun ada tau. Semua ni berkumpul dalam satu tempat. Korang peminat automotif, datanglah kat sini. Kat sini ada Proton, Pro2 dan juga Modenas. Ada showcase gempak. Bukan tu je. Dengar cerita ada manis-manis. Korang yang datang Karnival KPDN Zon Tengah 2025 dan KBBM tu jangan lepaskan peluang datang ke Pavilion KPDN sebab banyak info yang korang boleh dapat. Korang yang fresh graduate ataupun yang tengah cari kerja, datanglah kat sini sebab kita ada Karnival Kejaya. Datang sini berpakaian kemas dan bawa resume sebab kita interview on the spot terus tau. Lupa nak bagi tahu. Korang yang datang kat sini, jangan lupa untuk spend sekurang-kurangnya RM20. Sebab apa? Korang boleh join cabutan bertuah. And jangan lupa untuk simpan resit tu tau. Sebab korang boleh memenangi Proton S70, Pro2 Alza, Modenas Karisma dan banyak lagi. Jadi, tunggu apa lagi? Jom datang ramai-ramai ke Dataran Kemerdekaan Shah Alam sempena Karnival KPDN 2025 dan kempen beli barangan Malaysia Zon Tengah. Jumpa korang kat sini.